Mana dia tak nampak-nampak ni. Aduh. Dah lama aku tunggu-tunggu dia tak datang. Daripada pukul 8 suku tunggu, ni dah pukul 10 suku. 2 jam dah tunggu. Mana minum air 4-5 gelas. Buat aku naik boncet ni. Aduh, dia tak nampak datang. Ni siapa telefon pula ni? Halo Yang. Yang kat mana? Abang lama tunggu. Abang dah lama tunggu. Yang kat mana ni? Halo. Hampir kuda pun dah ada kat sini. Mana? Abang ingat kita naik kuda berdua lah. Kuda pun ada kat sini Yang. Cepat sikit lah. Cepat lah. Abang tak sabar. Ya, kita naik kuda lah sama-sama. Kita tonggang kuda. Kat sini ada kuda. Kat sini ada kuda. Kita naik kuda. Ayah nak naik kuda. Iyalah. Okey, tak apa. Okey, Okey. Yo, ya. Mana dia ni? Pukul berapa aku ni? Aduh. Tak nampak datang lagi. Berat ni. Tengok. Hanya nak bawa dia pergi Pulau Besar. Pergi Pulau Besar. Lepas tu nak bawa dia naik kuda. Tapi dia tak nampak lagi. Aduh. Ni pulau ni, tempat ni memang cantik pemandangan dekat sini. Mana dia ni? Janji apa ni? Aduh. Hai. Ya Allah. Hai. Engkau kat sini. Aku dah tunggu dekat sana Pantai Sirin. Dekat 2 jam lebih tunggu. Engkau kata engkau datang tapi engkau tak mendatang. Apa pasal engkau buat macam aku ni? Kau tahu kaki aku ni dah haus dah tau. Apa sah? Pasir makan. Duduk kat tepi pantai tu. Siapa suruh abang? Dah haus kaki aku. Mana abang orang ramai yang... Engkau tengok orang ramai sekalipun. Engkau tak ada muka, tak ada hidung. Datang rumah abang salah. Bini abang ada? Bini abang ada? Bini ada. Bini abang tak ada. Mana ada bini abang? Pimpin abang Pimpin. abang. Masuk abang. Pimpin pergi mana? Rumah abang dah masuk rumah abang. Alamak. Boleh bang, masuk rumah abang. Boleh? Boleh. Alamak. Diam. Aduh. Abang tak ada kan? Aduh, ini yang sedap ni.